Bos. Ya? Saya nak tanyalah, ada makcik ni, dia nak beli motor. Okey. Tapi dia tak tahu nak beli motor apa. Bos Okey. boleh suggest tak motor apa yang sesuai untuk makcik-makcik ni? Beres. Okey, ada 3 jenis motor yang saya akan cadangkan untuk makcik-makcik. Jom ikut saya. Yang first motor, biasa saya akan cadang lah. Kalau makcik-makcik dia datang kedai saya, dia tanya, okey, motor apa yang sesuai? Ini, Honda Beat 110. Okey, kenapa Honda Beat? Okay, mari. Motor ni kecil. Korang nampak dia kecil. Yang pertama, dia tak tinggi. Ketinggian seat dia rendah. Contoh saya punya ketinggian saya tak tinggi pun. Korang tengok, dia tak tinggi. Lepas tu, yang tengah motor ni dia tak ada tank je. Jadi kalau makcik dia nak naik motor tu, dia senang. Jadi kalau makcik dia nak pergi beli sayur dekat pasar, tengah ni boleh kantong barang. Okay, mari. Ni boleh kantong. Bawah sini dia boleh letak barang lah. Tapi ini dia tak boleh muat 1 biji helmet. Tak boleh. Kalau pergi pasar, beli sayur, daging, semua boleh letak dekat sini. Okay, motor ni dia memang sangat senang je. Dia tak ada clutch. Dia pula saja dia akan jalan. Motor yang kedua yang biasa saya akan cadang untuk makcik-makcik adalah Vario 125. Dengan Honda Beat ni dia lagi besar sikit. Besar sikit aja. Okey, cc beza. Ini 125cc, lagi besar sikit daripada Honda Beat. Lepas tu motor ni, okey, kamera mari. Okey, nampak kamera. Vario 125 dia boleh muat 1 biji helmet yang full face punya. Jadi kalau korang nak pakai motor ni, confirm dia boleh letak 1 biji helmet. Nampak? Bezanya, ini dengan Honda Beat tu, dia boleh letak 1 biji helmet. Lepas tu yang meter dia semua pakai digital. Dia ada keyless lah. Motor yang ketiga. Inilah dia, M-Force Benelli Panarea cc 125. Ini pun sesuai untuk makcik-makcik. Okay, kenapa sesuai? Okay, mari dulu. Okay, motor ni dia skuter. Okay, tengah ni dia tak ada tempat tank minyak tank. Jadi dia boleh nak macam tu aja. Motor tu dia memang tak tinggi lah. Okay, saya cuba duduk atas motor ni. Korang tengok dulu. Dia tak tinggi. Tapi ada satu masalah ni dengan motor ni. Bawah seat dia punya storage tak besar. Kalau saya letak dalam satu helmet dalam ini, dia tak boleh. Ini masalah dia. Tapi tengah ni dia ada tempat boleh gantung. Sini. Ini memang sesuai lah untuk makcik-makcik. Kalau nak pergi beli sayur ke, nak hantar anak pergi sekolah, ronda dalam bukan bandar, dalam taman-taman, nak pergi masjid, 3 jenis motor memang sangat sesuai untuk makcik-makcik. Selagi kami ada dekat Kuantan, makcik jangan risau. Kalau makcik beli motor dengan saya, kami janji kami akan jaga motor makcik. Okey, macam motor ni. Macam nampak tak? Ini adalah Honda ST70. Okay, kamera ikut saya. Motor ni customer dia hantar datang repair. Masa motor ni keluar, saya belum lahir lagi tau. Tahun ni dah 2026. Motor ada lagi. Customer ni percaya dengan saya, datang sini dia repair motor ni. Kita jumpa nanti. See you guys.